Chorus. Kenapa muka aku macam artis ke tak kan? Taklah kau kata tu all time favourite. Nyanyi dalam kereta je lah. Depan-depan tak boleh. Memang itu dalam playlist kau lah. Dia macam, awak. Aku dengar dulu suara kau. muka dia mah. Awak. Lepas tu apa aku orang? Saya apa? Kau macam ada kerja je, kau settle lah kerja kau dulu. Kau asal rambut tak siap? Broken ke? Asal rambut broken ke? Bukan broken, bukan mana broken, aku memang single pun kan. Oh, dah tak bisa apa dah? Dah. Yelah, time orang nak kau tak nak orang tu. Artis lelaki baru kau dah undi aku? Undi apa pula? Kau jadi YG ke? ABPBH. ABPBH? Anugerah bintang popular berita harian? Kat mana? Mesti nak undi. Kau tekan link dekat profil aku. Rasuah ke ni? Kalau kau menang aku nak 1,000. Aku menang bukan dapat duit, dapat piala je pun kalau menang. Oh ya. Setiap hari mesti ada awet dia ni angkut. Oh ya, diorang cakap kau awet angkut hari-hari. Biasalah tu, dah nama pun lelaki kan. Kau lelaki ke? Memang kenal aku kan. Nampak sangat tipu ni kan saya tengah buat live. Awak kata hari ni saya tak ada pun, saya kat rumah je. Oh, faham. Kau sedang dekat mana? Aku merata. Tengok jom. Ini kau tengah buat review lah? Tak, tadi shoot konten. Untuk apa? Tadi konten ada a few. Asal kau buat apa sekarang? Dah jadi artis belagak? Taklah, aku kat rumah je lah macam ni je lah. Seorang? Buat live, lepas tu buat live, lepas tu kan tengok movie, main game, gitu je lah. Sebab aku minat movie, sebab tu aku macam kau pergi tengok wayang macam tu kan, aku macam macam best je. Oh, tak, habis kalau kau pergi kau nak ajak siapa? Sebab sebelum ni TGV ada invite aku 3-4 kali, tapi aku cakap aku busy, sebab aku malu seorang-seorang. Ajaklah wait mana-mana. Tak nak lah, aku kalau nak pergi tu nak pergi seorang-seorang, tapi aku malu. Nak pergi seorang-seorang tu malu? Apa benar? Kau kalau pergi, biasa kau pergi dengan siapa? Depends lah, banyak aku pergi seorang tapi aku ajak je member aku. Siapa? Tak, bukan budak TikTok. Wahida. Wawa kadang-kadang ada juga. Wahida pula dah. Wawa. Ex kawan? Bukan? Kepala otak kau. Member aku. Member aku. Nama ex kau siapa? Aku macam relax ni. Kejap aku macam tak apa dengar. Kau tak hujan ni? Hujan tu nampak aku. Kan? Sini pun hujan. Ini dah hujan. Memanglah dan kau KL, aku KL memanglah sama. Takkanlah belah kau tak hujan, belah aku hujan. Aku belampang, kau belah tapak. Lah, KL juga. Oh, sama Sama lah. Kau macam boleh mandi je. Mandi dah. Ya, macam busuk. Kau makeup tadi salah makeup ke? Kau kenapa pagi-pagi kau buat dalam kereta weh? Kau macam tak nak masuk rumah? Bila? Aku tengok kau siap-siap pagi, pukul 4 pagi, 5 pagi kau lah dalam kereta je. Maksudnya kau tengok kereta ni? Bukan, kan muncul FYP. Swipe kan muncul FYP. Kau rindu aku? Bodoh lah, bukan. Aku swipe. Rindu apanya bodoh, aku pernah jumpa kau. Bapak kau pernah lagi lah open house kau tu apa? Open house kau. Oh ya doh, kau dah tahu open house aku doh. Bapak steady doh kau. Anjing. Open house. Lepas tu kau buka baju puasa. Oh, dekat Sitella. Kau heboh. Kau support member tu, serius tu. Kau maksudnya selama ni kau memang ikut aku Tak, kebetulan je. Tapi aku tahu lah kalau situ ada. Okay. Kalau tak aku pura-pura tak nampak. Macam kau besar-besar pun aku tak nampak biol. Yelah macam kau macam aku boleh juga macam kau jalan laju masa dekat Siti Alam tu, tiba-tiba depan rumah kau macam slow. Lepas kau laju balik, kau macam tak tahu lah. Aku nak macam tengok. Oh, time tu kemput. Tengah ambil nafas. Laju sangat. Oh, maksudnya kat betul-betul ngam-ngam kat rumah aku tu kau tengah ambil nafas lah. Aku tak nampak lagi buka. Aku macam siapa yang macam lonely sangat ni? Oh, Arul. Apa kata kau nyanyi sikit?
Sofa aku rosak weh. Ha? Sofa aku rosak. Nyanyi kosong lah. Nyanyi kosong tak sedap. Menipu lah. Alah, aku kan auto-tune je lebih. Apa dia? Aku kan lebih kepada auto-tune. Ni kenapa broken-broken ni? Bukan broken. Aku nak kalau live kat dalam rumah, aku rasa terperap. So aku live lah kat luar. So kat luar kan nampak macam ni sikit. Nampak tak suasana macam mana? Tak nampak kau je kat situ. Tak ada orang pun. Asal tak ada orang pasal kau? Kalau kenapa dalam banyak-banyak nampak aku je? Dah memang kau je kat situ. Betul ke Arul belum mandi? Oh ya ke? Arul, Ha? orang kata belum mandi. Dah, aku dah mandi. Cuba aku kat rumah kan. Buat apa aku nak bersiap? Ha. Baju tu dah 3 hari dia pakai. Ada orang kata 3 hari dah kau pakai baju tu buat live. Terima kasih. Fans aku lah tu maksudnya. Oh. Tu. Kau ingat dia pakai baju apa Yelah, maksudnya fans aku lah sebab dia hafal aku 3 hari pakai baju sama. Oh. Biasa. Ni kau ni dah habis kerja? Tapi macam sekejap lagi hujan kan, malas lah jam. Ampang kan? Kau tak duduk Johor, kau memang duduk KL Tapi kau orang Johor kan? Orang Johor. Kau orang Johor kan? Aku orang Johor tu. Kau Johor belah mana? Belah kanan. Ha? Belah kanan. Bapak kau. Kalau belah tengah cik dia ni kelanggar kan ni. Aku segamat. Lah kau segamat. Kau mana? JB. Kau bandar. Skandar Puteri. Kau memang bandar betul lah. Benar betul lah. Segamat kan? Kalau aku pergi aku makan, aku cuma rindu asam pedas je. Asam pedas dia, cendol. Tak pernah makan. Cuk, kira kau budak wan segamat lah. Aku budak orang segamat. Ambil gambar kat rooftop. Keep mall. Dating awak kat parking. Lepas tu pergi bowling. Macam mana kau tahu? Kau ada boyfriend situ Tak, dulu time sekolah aku pernah training kat sana. Training apa? Bowling? Kau main bowling? Main. Boleh lah. Sekarang main lagi? Tak. Dah pencen. Aku buat lama-lama dengan kau, tak kau marah. Tak apa, aku okey je sebab kau kan. Oh ya. Okay. Tu tali apa kat tangan? Tali rapia? Pangkal Ni kita. Ha? Tali apa? Tali kaji? Tali kata kita. Ha? Apa lah, bukan nak kena makan dah. Dah, makan nasi ayam. Kau? Kali ini. Kau nak ajak makan ni? Tak malu dong kau? Tak. Oh tak. Oh ya. Kau ni apa benda lah kau. Jalan lalu ke? Ha? Kau cakap lagi kat mana ni? Kira kerja hantu. Ni. Lepas tu ni habis nanti kau balik, kau tu balik rumah. Lepas tu malam kau live dalam kereta lagi lah. Tak, hari ni aku lah kat rumah lah. Oh tak, aku tak jawab lagi soalan aku. Kenapa kau live dalam kereta tu? Hari tu sebab aku kat kampung. Tak naklah dalam rumah nenek aku bising. Live dalam kereta. Tu je. Oh, ni kalau kau kat kampung kau memang live dekat dalam kereta lah. Tapi tengok kadang aku macam mana naik rumah. Aku lah dalam kereta. Lepas tu tidur dalam kereta? Depends lah. Kadang-kadang kalau enjin. Tak apalah kalau kau tidur dalam kereta kau tengah lepas dah live tu kau macam bosan ke apa kau call aku. Aku tak nombor kau tu. Habis aku invite datang open house aku macam mana? Aku DM kau kan? Dua-dua. Kau minta nombor aku tak? Tak ada. Kau jangan macam tu. Nak aku screenshot? Nak aku screenshot? Aku tak ingat kan? Aku ingat? Tapi aku invite datang open house kan? Ya ke? Ya betul. Betul lah aku invite kau datang open house. Tapi kau tak ajak ex-kawan? Tapi time tu kau datang dengan siapa lah? Aku datang siapa? Tak, aku datang seorang. Kau ni? Tak lah, kau datang ada seorang lagi. Siapa? Kebetulan. Ya, aku tak ingat langsung. Siapa? Yelah, aku tak ingat boyfriend kau kot. Tak tahu ex kau kot. Tak Tak ada. So far tak ada ex.
Oh, so kau tak ada ex? Ex aku lah zaman sekolah tu. Kau baik. Kau tak pernah couple lepas tu? Tak nak, boring lah. Lelaki membosankan. Style. Sumpah kau style. Serius. Aku nak minat perempuan sekarang. Kau minat perempuan? Hai. Sebab macam apa dia? Perempuan dia macam best sikit. Suka marah. Faham. Maksudnya bila perempuan ni kan seorang yang bagi effort 100% dalam apa je yang dia buat. So kalau dua-dua bagi effort dia okey lah. Lelaki sangka lagi-lagi dah marah. Yelah betul. Asal kau tak berkawan je dengan Neta Ayu? Jauh sangat. Tak ada jumpa. Hantar postcard je. Biasa kalau perangai-perangai macam gini yang jenis nak perempuan dengan perempuan ni kawan je dengan dia. Nama dia pun aku tak tahu. Apa? Tayu. Maksudnya kau tak ambil peduli ke pasal apa yang berlaku kat Palestin weh? Ambil berlaku. Cuma aku panggil dia Setan Ayu je. Aku tak panggil dia Netan. Aku takut. Apa? Aku panggil dia Setan. Aku takut. Nanti baik pandai kau pula. Kau rupanya dia lagu baru? Aku dah tak buat lagu dah. Buat apa sekarang? Buat apa? Aku sekarang niaga. Betul-betul lah? Niaga lah. Aku kan niaga kat Evoke dekat Shah Alam itu hari. Jual diri? Taklah jual diri memang laku. Tapi aku lebih pilih untuk lain lah. Aku jual cheese coat dengan cheesecake. Kira kau ni nak jadi penyumbang kepada diabetes lah? Janganlah, tak gula pun. Tak gula tak tahu? Tak, sebab gulanya dekat kau manisnya. Aku lebihkan cheese tu. Aku manisan dekat situ dengan krim tu. So krim tu dia balancekan benda tu. Aku 29 ni niaga lagi kat Kelang. Kau nak kerja dengan aku? Kerja tak lah, tapi kalau datang tengok boleh lah. Kenapa kau memilih untuk tak nak kerja? Kau memang tak jenis yang tak boleh kena panas sehari 10,000 boleh? Sehari 10,000 banyak kau? Paksa lah. Sorry dah boleh. Tahu Arul ni dalam fender katnya buat. Tak, aku punya speaker rosak. Speaker rosak. Speaker handphone aku rosak. Speaker rosak pernah borak dengan aku. Comelnya. Tak ada. Tak ada. Okey. Tak apalah. Dah nak maghrib aku pun nak solat ni. Oh, ingat Tuhan. Okey. Kau setapak kat mana je? Aku setapak lah dekat Skypark. Skypark bukan Saibu? Kau suka Skypark? Macam mana kau tahu? Memang aku kat situ. Ya? Aku pergi semalam. Aku biar sebelum dapat rumah dia. Aku duduk sini lah. Cyber. Ya, kau tahu mana? Tanya lagi. Aku tak tahu lah mana aku tu kawan kau siapa. Tak, hari tu memang aku sewa Airbnb. Lepas tu aku duduk sini. Kau duduk situ? Kau cyber banyak kes ke? Selagi tak melibatkan aku okey je. Tak ada masalah pun. Aku okey. Aku lebih suka yang jenis privacy, yang aku sorang-sorang. Aku okey je. Kau bukan sorang-sorang. Ya, tak, maksudnya aku suka yang aku duduk sorang-sorang. Maksudnya, kau macam sekarang aku tengok pemandangan rumah aku lawa tau kau tengok Ini tasik tu. Betul lah tu. Jadi aku macam dia best lah. So lepas tu lah aku dah lebih suka duduk sini banding dengan KL. KL tak best sebab kau bangun-bangun kau tengok pembangunan. So tak best. Quite not good lah for our health. Baik sikit. Aku bangun pagi rumah aku nampak genting. Nampak? Lain lagi kalau macam kau nampak genting pun sampai tak ada mood nak tengok muka kau. John, thank you. Tak apa, aku end dulu lah. Kau lah apa? Bukan, aku kalah kan. Kenapa Arul single? Arul, ada kenapa kau single? Sebab aku dah tua kot weh. Duk. Dah nampak macam kubur memanggil duk. Ya, aku dah nampak tua. Macam kau ni lebih pada make up rasanya. Betul. Sokong. Bisa kalau kau make up muka macam aku Takut kau make up muka macam aku. Make up muka macam lagi lawa dari aku, jangan. Yalah, maksudnya jodoh lah. Kalau make up muka sama macam kau jodoh lah. Tui. Cepatlah satu lagu. Okay, kau dengar Kau dah tutup kan? Kau jangan tutup kan? Tak, lagu apa?
Jagakan tu. Eh. Tuhan cinta dia. Oh Tuhan sayang dia. Oh Tuhan jagakan dia untukku bila aku tiada. Sama siap kita dalam YouTube. Style lah, penyanyi style kan. Tapi ada muka S lah. Awak. Awak dah makan belum? Aku gerak dulu ni. Ya dah, bye dah, bye dah. Bagi salam dulu anjir. Salam, bagi salam dulu. Apa kau nak? Bagi salam dulu. Ha? Salam. Tak ada salam. Assalamualaikum. Oh, kena eh? Bila kau hilang macam itu, bila kau hilang macam itu, ibarat kau sama macam ex aku hilang secara tiba-tiba. Bukan kau yang hilang? Oh, lebih kurang lah. Arun cakap kau tak kiring. Nenek dia nak kiring-kiring. Okay. Aku gerak dulu, Puteri. Gerak sekarang. Ha? Gerak sekarang. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, malam ni kita je. Apa? Aduh.